Korang ramai ni mesti suka ayam kan? Betul tak? Hari ni jom kita buat resipi yang simple dan mudah. Tapi yang pastinya korang kena cuba sebab sedap. Ni ala-ala fancy sikit lah. Kalau nak buat kat rumah tu biasa-biasa pun boleh je. Tak ada masalah. Hari ni jom kita buat creamy chicken mushroom. Rasa mushroom yang umami, lepas tu ada Worcestershire sauce dengan berlemak creamy daripada parmesan cheese. And then yang paling best, korang punya chicken thigh ni crispy kulit dia. Tak percaya, korang kena cuba resipi ni. First untuk ayam, kita pakai bahagian chicken chop, potong 4. Lepas tu season dengan ladi hitam dan juga garam kedua-dua belah permukaan. And then, ni tips je, siapa yang pakai stainless steel, korang tak payah letak minyak. Letak je terus daripada kulit tu. And then didihkan perlahan-lahan sampai dia crispy kulitnya. Masukkan butter, fresh herb. Lepas tu mandikan dengan butter tu, dah boleh angkat. And then, minyak lebihan tu, korang boleh saute onion sampai dia orang kata wangi sedikit. Masukkan mushroom. Sampai kecoklatan, masukkan garlic. Gaul sebati, diglis dengan sedikit air. Sampai kerak-kerak tu semua jadi cantik, sedap, flavorful. And then korang boleh masukkan cooking cream. Masukkan chicken stock sedikit dan juga parmesan cheese. And then korang gaul sebati, masukkan Worcestershire sauce bagi dia pekat, likat, cantik macam ni. Dah boleh dihidangkan. Serius guys, korang nak kena cuba. Alright, selamat mencuba.